sambil-sambil brisk walk malam ni, kita kaitkan sikit dengan simpanan emas. Ramai orang dia ingat cabaran paling besar dalam simpanan emas ni ialah apabila harga emas naik tinggi. Sebenarnya tak. Cabaran paling besar adalah membeli gram pertama. Sama macam brisk walk. Yang paling susah bukan berjalan 4 km, tapi nak pakai kasut dan langkah keluar daripada rumah tu. Bila dah mula jalan, esok rasa nak jalan lagi. Sama juga dengan emas. Bila dah mula simpan 1 gram, 5 gram, 10 gram, lama-lama rasa sayang pula kalau tak tambah simpanan. Sebab tu pesan mentor Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, perkara yang paling susah adalah belian gram yang pertama. Bila dah mula, susah nak berhenti. Ingat, jangan tunggu kaya baru nak simpan emas. Tapi mulakan dulu ikut kemampuan. RM100 pun dah boleh mula. Sebab masa depan yang besar selalunya bermula dengan langkah dan gram yang kecil. Buat yang nak mulakan simpanan emas yang pertama, boleh klik beg biru, isi borang dan saya akan kontak, saya akan hubungi anda dan bimbing anda sebaiknya.